kerajaan Islam dan hubungan dengan orang bukan Islam. Kerajaan Islam menjaga hak kepada rakyat dia. Kerajaan Islam jaga hak rakyat dia. Dan juga menjaga hak orang bukan Islam yang menjadi rakyat. Hak jadi rakyat. Dan mempunyai semangat dia panggil dakwah. Semangat mendidik. Nak berdakwah, nak mendidik, nak tunjuk akhlak yang baik. Tunjuk keadilan. Kat maknanya dengan buat baik. Jadi kerajaan Islam di zaman UMNO dulu, kerajaan Islam di zaman PH dengan BN hari ini menunaikan hak dia sebagai kerajaan Islam terhadap orang bukan Islam di Malaysia. Sama ada bukan Islam itu gerakan DAP, MCA, MIC. Maknanya kerajaan Islam memang hak dia. Tapi dalam masa yang sama, orang bukan Islam ini ada di antara mereka parti-parti ini menjadi pembangkang. Seperti juga PAS. PAS dia jadi pembangkang. Bila jadi pembangkang, itu hak yang ada dalam perlembagaan peruntukan, yang ada dalam perlembagaan, dalam kerangka sistem demokrasi yang sama-sama kita terima. Maka tak salah PAS lawan kerajaan. Tapi sebut lawan kerajaan ni, kalau PAS jadi kerajaan, sebut lawan kerajaan Islam ni jahat, terlalu jahat. Tapi apabila kita menafsirkan mengikut demokrasi barat, perlembagaan yang ada, bukan jahat. Lawang di sini bukan lawan perang, bukan lawan maki hamuk, bukan lawan takfir. Salahnya kita takfir kerajaan. Menuduh kerajaan menolak Islam. Menentang Islam, baru salah besar. Muka tu. Jadi PAS menjadi pembangkang itu hak dia, tak salah, boleh pahala jadi pembangkang kalau dia membangkang dengan cara yang betul. Dalam masa yang sama, orang bukan Islam dalam kerajaan Islam ini ada hak untuk jadi kerajaan, ada hak untuk jadi pembangkang. DAP ada hak menjadi pembangkang, dulu jadi pembangkang dulu. Sekarang ia jadi kerajaan, sebahagian daripada kerajaan. Dulu MCA, MIC jadi kerajaan. Hari ini gerakan pula jadi pembangkang bersama dengan PAS. Jahat ke gerakan kerana lawan kerajaan Islam? Tak jahat. Pasal apa dah jahat? Kerana dia lawan itu mengikut sistem demokrasi yang ada, yang diterimai oleh orang Islam Melayu kita, yang diterimai oleh negara, maknanya dengan sistem, dengan kaedah, dengan muafakat, maknanya dengan perjanjian, dengan perlembagaan yang ada membenarkan lawang. Cuma lawang jangan lawang dengan senjata lah. Maka lawang seumpama ini tak panggil harbi, tak panggil kapil harbi. Dia tak panggil kapil harbi. Dia tak panggil PAS tu harbi ataupun jahat. Kalau lawang mengikut kaedah. Jangan lawang dengan cara takfir, dengan fitnah. Itu jahat lah. Tapi tak siapa jadi harbi. Orang bukan Islam pula gerakan, dia lawan kerajaan. Kerajaan ni kerajaan Islam. Dia lawang ni. Lawang lagu mana? Mengikut demokrasi, mengikut sistem kerangka yang ada di Malaysia. Maka ini bukan kapil harbi. Gerakan bukan kapil harbi. Walaupun ia jadi pembangkang, walaupun ia lawan kerajaan ni, kerajaan Islam ni, kerajaan Melayu Islam yang ada ni. Tapi kita apabila orang ceramah, dia pula, dia kona, dia pula, dia panah keadaan, dia telah melakukan fitnah, menyebabkan dilihat lawan kerajaan ni. Kapil harbi dia panggil. Kapil harbi. Kapil harbi. Tak. Mengikut Islam, sistem di Malaysia, apabila DAP lawan kerajaan ataupun MCA lawan kerajaan, kerajaan ni kerajaan Islam, gerakan lawan kerajaan, kita tak kata kapil harbi. Yang kata kapil harbi ni biasanya PAS. Ini tak benar, ini tak betul. Pasal dalam kerangka yang ada, yang diterima oleh kita semua.